guys, saya minta maaf setelah 2 minggu saya tak upload. Jadi hari ni kita upload lagi. Walaupun saya tahu video ni akan sangat pendek, tapi saya minta maaf dulu. Video kali ni kita nak masak lagi macam biasa dekat kita punya dapur yang huru-hara ni lagi. Dan kali ni saya tak kesorangan. Hari ni kita nak masak, tapi nak minta satu orang untuk ajarkan saya masak resepi baru, resepi yang dia selalu masak. Jadi saya nak minta tolong dia ajarkan saya untuk saya masak dekat suami saya nanti. Jadi saya tanpa membuang masa, kita panggil terus Nur Hidayah. Hai. Selamat datang. Selamat datang ke channel Putri Rania. Hai. Boleh kenalkan diri dulu? Nak kenalkan lagi kan? Kenalkan diri sebab banyak viewer ni. Ini ada daripada Somalia, daripada Filipina. Yes. Hi, my name is Nur Hidayah. Yes. I'm wife to Nida Kinjoker. Yes. And her sister-in-law. Yeah. Jadi Bahasa Somalia kan? Yes, Somalia bahasa Inggeris. Hari ni kita nak masak apa Kak Daya? Okay, masakan simple je yang Kak Daya suka masak. Yes. Ayam pecik. Tapi ayam pecik version easy. Version easy bukan yang susah-susah. Bukan. Okay, Black, ayam pecik ada ke tak dekat Indonesia? Tak tahu. Tak tahu, ayam pecik tak tahu. Okay, jadi hari ni, jadi maksudnya kalau Black tak tahu, Jaden pun takkan tahu. Jadi kita nak masak untuk dia. Mungkin ni resepi baru untuk dia. Jadi tanpa membuangkan masa, saya nak tambah lagi satu tetamu. Ayah! Sikit-sikit bubblegum. Okay, Ayah, cakap hai. Say hi. Sini. Say hi. Cakap hai. Hai. Buat muka cute. Muka comel, jangan muka comel. Muka cute sikit. Okay, Ayah tak function, boleh keluar balik. Ayah tak function. Okay guys, tanpa membuang masa, kita nak terus masak. Okay, jom. Pertama yang ini kupas and then blend. Oh, ni semua blend? Kecuali ni. Okay, ni jadi kita ada bawang merah, kita ada bawang putih, kita ada halia, kita ada serai, kita ada cili giling atau cili bo. kita ada sos cili dan kita ada santan. Ini resepi sangat senang. Sangat simple, tak banyak pun. Ini antara kita dua, antara perempuan antara isteri yang simple dan jarang masak. Jarang masak betul. Sama saya kahwin dengan Nida, saya rasa sekali dua je saya masak. Kahwin dah berapa lama? Nak masuk 2 tahun dah. Dah masuk 2 tahun. Jadi kita yang selalu dipanggil makcik tu lah. Yes. So makcik-makcik yang mana tengok resepi saya masak pecik ni macam pelik sikit, tak apa. Orang kata jangan judge lah. Jangan judge lah. Okay, ni version yang simple punya. Okay, asal sumbat dalam perut kenyang je. Betul. Okay, faham. So far kalau akak buat ni memang laku. Akak pernah jual. Akak pernah. Dulu sebelum waktu saya nak jual buttermilk chicken, saya cakap macam tu. Laku. Tapi akak Bila saya masak bulan Ramadan, semua sold out kecuali buttermilk chicken tu tak ada orang beli. Yang ni confirm laku. Sebab masa birthday semua akak pernah buat lah. Cuma lepas makan tu semua orang kat toilet lah. Nah, macam tu saya tak boleh bagi makanan macam tu kat suami saya tau. Alhamdulillah. Okay, kita duduk Nida masih hidup lagi. Nida masih hidup Okay, ni nak potong macam mana Kak Dea? Kupas kulit je sebab kita nak blend. Oh, okay, kupas kulit. Okay, by the way Kak Dea, macam mana dengan Nida sekarang Macam biasa, makin okey. Dia macam makin lama makin annoying. Tapi makin disebabkan annoying tu lah dia makin okey. Makin annoying makin okey Makin annoying makin okey. Kalau macam okey je tu tak best lah. Dia macam tak challenge. Kita akan buat sambil saya podcast. Videographer boleh duduk sekali, videographer. Kak Dea dah 2 tahun dengan Nida? Betul. Okay, dah 2 tahun Apa beza dulu dengan sekarang? Saya nak tahu. Sebab saya kan dulu dengan sekarang? Yes, saya kan baru 3 bulan kahwin. Jadi saya tak tahu nanti ke depannya akan jadi apa macam tu. Saya sekarang enjoy baru 3 bulan kan. Kata orang baru je 3 bulan. Jadi Kak Dea, awal-awal dengan dah lama sekarang ada beza tak? Tak ada beza, sama je. Cuma makin lama makin tolerate lah. Macam tu. Makin lama makin tolerate to each other. Makin annoying. Makin lama makin negatif Dia macam positif tu macam kurang sikit lah. Tapi kita yang positifkan keadaan tu. Jadi makin lama positif makin kurang. Kalau masa kahwin tu dia macam positif tu datang kat kita. Ni kita bila nak dah kejar lama ni kita yang kena kejar positif. So negatif yang kejar Kak. Betul. Negatif tak kejar pun dia datang sendiri. Okay, Nida Kinjoker, kalau boleh lepas tengok video ni boleh bawa ambil pengajaran lah sebab isteri kau banyak komplain ni.
Tapi taklah tu okey lah semua. Makin lama makin kenal. Sebab kita makin lama makin kenal kan pasangan kita. That's why lah makin nampak diorang punya True colour lah. true colour. So masa true colour Nida buruk lah. Betul Nida ni. Aku dah cakap dengan kau lain kali. Dia bukan buruk. Dia macam makin lama makin kebudak-budakan. Itu akan rasa untuk semua lelaki ke atau Nida je? For sure semua lelaki. Okay, betul Maksud yang cameraman sekali ni. Okay, faham. Sebab saya baru 3 bulan kahwin, kebudak-budakan dah keluar dah. Dah keluar dah? Dah keluar. Baguslah tu dia dah tunjuk awal-awal. Kak Daya takut nanti ada gegar rumah nanti. Okay, Kak Daya sekarang ada 2 anak kan? Ayah dengan Adam. Ayah dah setahun kan? Betul. Akak bila nak tambah lagi? Apa plan nak tambah bila? Plan yang untuk next untuk Ayah lah as soon as possible. As soon as possible Okay, jadi tak ada plan lagi lah untuk nak anak seterusnya tu? Tak ada. Okay. Sekarang kita nak bubur semua bahan-bahan yang kita dah potong, kita dah kopek tadi ke dalam ini. Okay, kita nak blend terus. Ini agak-agak untuk berapa orang makan Kak Daya? Yang kita nak buat ni 5 ke 6. Okay, 5 ke 6 cukup lah. Pecik ni dia lebih pada kuah je. Pasal ayam kita goreng. Oh ya? Ni yang besar tak masuk ni. Hey! Dia ada lagi. Kenapa dia on je dah? Oh, inilah. Blur. Bahaya guys. Jangan macam ni guys. Sekejap. Kita cuba tengok. Hey! Pegang kan dia, pegang. Kenapa dia tak ni? Tutup dulu. Yes, sorry tau. 3 video masak saya selalu perfect. Kenapa ni? Sekejap guys. Dia kena ada tunjuk juga yang tak perfect. Asal dia gerak macam tu Sebab dia tak lekat dengan ni. Macam ni ke? Macam ni? Tak. Macam ni? Tak buka tu. Okay, ni dah boleh ni. Asal pusing? Macam tu ke? Tak. Ada bilah dia tak dalam. Kak Daya rasa Kak Daya lagi prefer blender lama kan? Sebab barang-barang baru saya memang tak prefer. Sekejap. Tak bilah. Tadi dia macam ni lah. Ke terbalik je? Okay, kita tajam pakai blender lain je lah sorry lah guys, sekejap. Ni mak saya yang beli, bukan saya tak tahu. Allah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Lah! Enggak ini. Lock dia lock. Pusing. Sana tak ada. Ini video ni tak epos. Okay, jadi kita ada perlengkapan baru. Ini mama kata pakai ini, bibi kata pakai ini. Jadi saya tak tahu okey ke tak. Jadi jom kita cuba. Kita dah pakai macam-macam tapi tetap tak boleh. Okay. Bismillah. Nah, tutup dia. Ni tutup. Situ. Okay. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyik. Asyik. Dia ada mini. Apa dia? Kita dah try sekali 2, 3 lah dapat yang terbaik. So maksudnya So jangan start dengan satu je lah. Jangan start dengan yang masalah je. Kita kena move on, cari yang better. Okay, jadi yang last sekali ni, yang botak ni yang paling better. Yeah. Okay. Macam dia je. Asyik. Asyik, dia kait dengan aku pula. Okay, kita tengok Okay, Black. Okay, ni hasil dia. Sepatutnya lah dia blend sekali dengan cili kering. Okay. Tapi sebab kita nak simple, kita guna cili giling. So nanti campur je lah. Okay. Ni kena ambil sikit untuk gaul dengan ayam. Okay. Perap ayam. Kita perap ayam Selalunya ayam pecik orang guna ayam bakar. Tapi kita simple, kita buat goreng. Kita tak payah bakar, kita goreng. Kita goreng. Okay. Yes. Sekejap, saya ambil ayam dulu. Jadi ni sekarang ayam yang kita dah cuci, kita dah potong semua. Sekarang ni apa kat dia? Ni bubur dalam ni? Letak sikit. Situ untuk perap dia je. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Jangan banyak sangat sebab kita nak tumis je ni. Okay. Lepas tu bunyi sikit. Taklah dalam 2 sudu. Pedas ke ni?
Ni tak pedas, Mama buat kan. Kalau rasa takut buat satu. Tak apalah. Dia ada makan pedas. Dia ada makan pedas. Good Jaden. Ni tak 3 sudu. 3 sudu Yeah. Kasih. Gaul. Pakai tangan ke? Yes. Okey dah. Okey dah. Okey, dah siap. Okey. Yang ayam ni jadi kita goreng. Dah. Lepas tu ni ketuk je. Serai. Okey, ni kita ketuk. So far yang masak sekarang ni, apa yang Jaden paling suka? Yang memang dia kata sedap. Apa? So far yang Rania Belum ni? masak ni. Belum. Okey. Tu tumis nanti. Yang dia kata sedap. Saya memang bukan nak belagak kat dia. Masalahnya tak ada yang dia cakap tak sedap. Semua sedap kan? Semua sedap. Tunggulah 2-3 tahun lagi. Weh. Itu memang real sedap Okey, dah kita dah boleh start. Kau selama ni tipu Aku yakin dia jujur. Tak, biasanya kalau dia kata sedap-sedap lah. Kalau dah 2-3 tahun pun still kena komplain itu kita masalah lah. Kita yang kena pergi kelas. Okey. Okay, now dah boleh tumis. Tumis Ya. Kita pakai itu. Ni? Ni ke ni? Ni. Agak rasa mana? Mana ni? Cukup lah ni? Cukup. Okey. Kita pakai ni. Minyak banyak ke sikit Nak tumis kita letak banyak sikit. Lagi. Oh, dah. Okey, Ayah. Saya nak soal sini. Sini. Yes. Ayah ni siapa? Ni siapa ni? Ayah, okey. Hey. Ayah bila nak ada adik? Oh. Ayah, bila nak ada adik? Okey. Ayah tak function tu point out, okey? Alamak, sorry Ayah. Okey, dah batuk dah. Ayah nanti kena biasa tahun depan dia dah start masak dah. Tak ada akan jadi masak. Tahun depan dah tak ada masak. Oh, okey. Okey, Kak Daya, apa plan Kak Daya yang akan datang ni Kak Daya? Boleh cerita sedikit dia? So, plan ke depannya? Yes. So far hidup kadang memang tak ada plan untuk ke depannya. Oh, Dia okay. macam follow the flow. Jadi isteri yang taat kepada suami lah. Isteri yang duduk rumah duduk baca. Saya banyak dah dengar kritikan tentang Kak Daya. Ya ke? Lagi-lagi dekat thread. Oh my god. Apa tu salah satu? Salah satu je Kak rasa nak saya spill. Orang cakap Kak Daya macam bibi. Apa tanggapan Kak Daya? Boleh share sikit? Hello, excuse me. Asyik. Hai, ni mana? Jap, tumis yang mana ni? Tumis ni. Okey, sambung. Dah panas ke habis? Tu dah bui-bui. Okey. Okey, ni. Yang mana dia komplain cakap saya macam bibi semua tu hidup awak lagi better daripada saya ke? Asyik. Tak kan? Bismillahirrahmanirrahim. Daya, kenapa dia meletup macam ni? So ada air kan? Ni ada air Okey, tidak nah. boleh bersatu. Okey, panas ni. Panas ni. Okey, sekarang kita tumis dulu ni. Letak serai terus. Okey, kita letak serai terus. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi masakan ni seminggu berapa kali akan masak untuk Nida ni? Seminggu berapa kali? Setahun sekali. Dulu masa dengan family akak selalu masak lah. Hari-hari masak untuk adik-adik. So bila dah kahwin ni dia macam Terbalik dah terbalik dah. Macam dulu asyik masak, sekarang rehat lah. Tapi sebab salah satu lagi sebab kenapa dia merecik Sebab air dia je. Sebab lagi satu sebab mama jenis hari-hari masak guys. Betul. Mama orang yang sangat rajin. Jadi dia tak suka orang masak selain dia. Betul. Jadi sebab itulah orang yang daripada rajin pun jadi malas kalau duduk dengan mama. Betul. Mak mertua saya dia sangat spoilkan anak menantu dia. Betul. So nanti masak banyak-banyak buang je. Kadang ni sumpah saya first time mama masak macam ni. Kenapa dia merejik sampai tinggi sangat? Sebab dia Kau nampak ke dalam kamera? Nampak. Nah, letak ni. Nampak. Nampak. Dia je. Kata pecah minyak. Okey. Okey. Berapa ni? 2. 1 2. Tak sikit ni. Okey. Kacau-kacau lepas tu biar je. Kacau-kacau basuh dia je. Okay. Kan dia dah slow sikit. So masak sama ni tak ada meletup-letup macam ni? Tak ada. Tak ada masak sama meletup. Jadi tu salah siapa sebenarnya? Tak tahu.
Sebab kan dia, sebab kita tumis apa, blend tadi kan ada air. Maybe that's why. That's why lah. Okay, kita kedatangan tetamu lagi guys. Okay. Dia kenapa unyil? Nak apa Ha? Oh. Bukan lah. Tengok je tak. Oh, dah bosan lah tu main game. Okay, jadi ni kita biarkan dulu beberapa ni. Okay, kita Tutup dia mana? ambil je lah ni tutup. Okay. Masanya. Apa? Boleh asal jadi Asal jadi je, okay. Jadi kita tunggu beberapa minit dan jadi kita sambung lagi guys. Betul. Okay guys, jadi sementara kita tengah tunggu ni siap, kita kena goreng ayam. Jadi kita nak cepat. Dah ke kak? Sikit lagi. Dah. Kita nak goreng ayam. So biar proses dia cepat, kita buat sekaligus. Dan kita boleh makan. Dan Jaden boleh naik 75 kg. Okay. Sekarang dah berat Sekarang Dah naik berat badan dia? tak turun. 66 kot berat dia. So next ni dah boleh letak sos cili. Okay, ni kita akan letak sos cili mana? Habiskan yang ni. Okay, ni kita letak sos cili. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak ke? Dia banyak air sedap sebenarnya. Okay, sold out. Tak ada isi air. Okay. Jimat. Mak-mak. Yes. Saya lepas ni kena belajar trik ni Yes. Saya kena belajar trik. Okay. Warna dia sangat merah dan bau dia sangat wangi guys. Dia nampak scary mula-mula kalau orang yang tak cukup pedas lah. Tapi nanti dah letak santan dia. Oh iya, ada santan, saya lupa. Tapi ayam percik dia ada dua. Satu putih lah warna dia. Bukti kan tak pasti lah. Khairul Amin masak warna putih lah. Aku dah tengok tadi Khairul Amin post warna putih. Percik dia warna putih. Ayam percik rasanya dia masak tu. Tapi gila saya dia. Macam mana boleh bayangkan 1 minit 2 juta ringgit. 2 juta ringgit dia sold. Gila. Crazy. Siapalah jadi bakal bini dia tu mesti bini dia nanti mesti Dah ke? goyang kaki dah. Mesti goyang kaki juga 24 jam kat rumah. Lepas tu tak bergaya sangat. Sebab kaya kan lagi dia tak beria. Masih, kau aku tak perhati tau dengan kau tau. Kau masih baran orang masih. cakap pasal kau. Dendam. Tak apalah kak, tu biasa tu. Tak apalah guys. Kita relax-relax je. Laki akak ada komplain tak pasal outfit? Tak ada. Tak ada. Mak akak ada komplain? Tak ada. Bapak akak ada komplain? Tak ada. Keluarga akak ada komplain? Tak ada. Lepas tu dah kisah pasal orang komplain Sal. Asyik. Ni sayang. Dia okey je sebab tu Kak Dai tak reply sangat. Tak react kan? Tak Biasa react. je. Sebab dah memang fact. Kak Dai memang malas nak bergaya. Kak Dai keluar apa adanya, apa yang selesa je. Betul. Saya dah 33 tahun. Waktu umur saya macam diorang saya dah bergaya dah. Gila, 33 tahun. 33 tahun macam ni. Asyik. Malas nak cakap. Biasa sebenarnya. Biasa je. Kau jom. Dia baru naikkan saya punya semangat. Okay, gurau je guys, gurau je. Tak apa. Ini sebab kita letak santan, dia memang kena masin sikit. Sebab bila kita dah masukkan santan, rasa tu akan Okay, akan turun apa-apa masakan yang letak santan memang kena lebih. Jadi ni saya paletau je lah ni Berapa sudu dah tu? 2. Satu lagi. 3. Kalau rasa kurang tadi tambah lah. Okay. Yang kita masuk gula juga. Oh, ada gula. Oh, demo yang mana? Demo kita mix sama besuk. Oh, besuk. Demo Terengganu kan? Terengganu. Oh. Pada Kelantan. Oh, dia sepada Kelantan dia. Okay, Oh, Sabah juga ni. orang Sabah juga. Gila. So, jadi memang gula tu memang kena ada dalam kehidupan saya. Manis manis. Kena manis. Oh. Manis nothing. Tu demo manis demo. Okay, sekarang kita kacau dulu guys. Kita kacau. Nanti Rania rasa macam dah ready, Rania boleh dah letak santan. Okay. Okay Rania, soalan untuk Rania So far kahwin ni rasa dia macam mana? Feels dia? Yang ni Q&A untuk akak je. Saya tadi. Ni jap, ni nak bawa semua ke? I don't know, gila. Okay, so kita bawa santan guys Bismillahirrahmanirrahim. Up. Okay. Feels dia. Okay, ini ada yang jujur ni. Okay. Serius. Kalau dulu
Tapi ni saya rasa normal je. Sebab kalau dulu kan macam saya ni jenis tak suka duduk rumah. Bukanlah tak suka duduk rumah, normal lah umur-umur macam ni. Satu waktu tak duduk rumah, kita keluar pergi sana pergi sini. Kalau ada itu ini. Kalau ada yang benda saya nak pergi tu, saya terus pergi. Saya tak payah macam fikir 2-3 kali, faham tak? Saya macam bagi tahu kaset, bagi tahu PA saya, asyik ada PA. Kaset, jom kita pergi sini. On, terus keluar. Terus pakai baju terus keluar. Tapi ni kan ada suami. Weekend Saya kalau ada suami saya akan tanya dulu, Jana boleh pergi tak? Macam tu. Lepas tu Jana ada plan. So tak boleh pergi. Kena ikut plan Jana macam tu. So dia macam ada batas dah lah sekarang. Ada standard lah. Saya rasa tu kalau dah jadi isteri memang. Ya, kalau masa bujang kita nak lari daripada parents. Bila dah kahwin kita nak cuba lari pada husband. Tapi bukan lari-lari, nak menikah. Yes, betul. Sebab kalau saya ajak dia tempat yang saya nak pergi, tempat-tempat perempuan. Dia jual baju-baju perempuan. Kita beli pedi, beli bunga. Cuba bayangkan kalau jantan kat situ. Kan tak. Dia pun awkward kan? Dia akan awkward. Jadi saya tak naklah dia berada dalam tempat-tempat awkward macam tu. Jadi saya tak nak ajak dia macam tu. Kecuali kalau dompet memerlukan mereka. Saya cuma ambil dompet je. Bawa Orang dompet ni saya tak ambil. Dompet je saya Sama ambil. lah kita ni. Cuba kalau akak ni macam panjang muka. Kena buat ni dulu. Kena buat surat dulu Kalau akak cakap saya esok saya nak keluar ni, nak beli tu beli ni kan. Malam tu dia tak balik dah, dia buat live. Kerja lah, cari duit. Kerja lah. Kami akak ni dia ni. Gila lah. Dia tu betul orang paling rajin di bumi guys. Okay, ni nak buat apa? Ni dah panas ke belum? Macam dah je kan? Dah tak berbuih kan? Dah tak berbuih. Okay, bismillahirrahmanirrahim guys. Kita bubur ayam Kenapa kali ni punya masak macam baru sangat? Sebab ni ayam perak. Oh, maafkan kami cameraman. Main. Kejap. Kadang bubur. Nak mati kapi. Saya slowkan. Sebab ini perak. Dia ada bawang, dia ada ni semua kan. Sampai bila siap. Kadang nak tunjuk je, kadang pakai tangan macam ni. Tapi tak apalah, tak orang terkejut. Tak payah kot. Oh, tak payah. Okay. Ini boleh tambah air lah. Okay. Bila dia dah start pekat macam ni guys, kita bubur air kat dia cakap. Berkuah. Jadi berkuah. Biasanya kan pecik orang makan dengan ayam bakar kan. So kuah dia pekat. Tapi kita nak kuah nak makan dengan nasi. So isi air sikit. Nanti dah ada rasa dah okey tak okey ya? Okay. Kita berasa pekat. Okey? Macam ayam masak merah tu rasa dia. Dia punya basic macam ayam masak merah. Cuma kita tak santan. Oh. Kalau masak ayam masak merah tak ada tak santan. Itu je. Sedap lah. Gila tak payah je Sun. Sedap. Campak-campak je. Easy peasy. Sini rasa. Masuk lagi benda. Okay guys, ni Mimi. Ini Mimi boleh contact dia. Kalau nak ada apa-apa job dengan Rania, boleh contact dia lah Kalau tak reply, bagi tahu saya akan maki Amon dia. Okay, sedap Pecik kan? Macam dia. Easy. So untuk yang bujang-bujang kat rumah tu, campak-campak aje. Tapi ni manis kan? Rasa dia lebih ke manis kan? Kalau tak nak manis, Aku rasa dia mesti akan komplain kat situ. manis. Sebab dia jarang suka makan manis. Kalau nak adjust, boleh letak susu gigi tambah air sikit. Tak payahlah okey dah ni. Kalau nak adjust lah, tak nak manis, tambah air sikit. Sebab dia suka makanan masin. Okey dah. Masin, masam dia suka. Kalau manis-manis dia kurang. Tambah air. Okay dah. Kita kacau. Okey Kak Dayat, sementara kita tengah tunggu ayam masak. Kita tunggu apa? Okay. Dan juga ini kan. Okay. Kan Kak Dayat dah berapa tahun dengan Nina termasuk bercinta sekali? 3 tahun lebih. 3 tahun lebih termasuk bercinta. Bagi saya tips untuk hubungan. Untuk Kak Dayat, dari Kak Dayat. Tips untuk hubungan. Pergi masak-masak lu tau. Macam biasalah. Tolerate. Okey. Maksudnya macam kan kita kena banyak Kena give and discuss. Give and take, kita kena banyak bercakap dengan partner. Okey. Maksudnya kalau apa-apa yang kita rasa tu tak okey ke apa ke, terus cakap je, jangan pendam.
Okey, susah sikit tu nak buat tu. Okey, faham. Dia mula-mula susah sebab kita takut penerimaan dia macam mana, dia punya reaction macam mana. Tapi kena cakap juga. Sebab maaf lah ya untuk para lelaki. Sebab lelaki ni dia macam clueless sikit. Dia tak boleh baca fikiran dia memang kena cakap straight. So memang bagi akak dengan Manida memang akak akan cakap terus. Apa-apa tak puas hati ke. Contoh kalau dia tak handsome hari ni akak cakap dia tak handsome. Ya, pakai topi please. Macam tu. Akak cakap, pakai topi boleh tak? Shave boleh tak? Okey. Macam kita marah tapi dalam keadaan bertanya lah. Tak kenakan lah. Jadi kena give and take dan tolerate Betul. Kena banyak ni lah. Orang kata pillow talk tu penting lah. Pillow talk. Okey, sehari berapa kali kak ada pillow talk? Sekali je lah. Kita pun kadang-kadang tak pillow talk kan. Sekarang lelaki saya 24 jam live. Oh ya, saya faham. Dia Awak dah balik-balik tidur, dia baru balik. Betul. Ini dah siap kan? So okey dah ke? Ini dia lambat sikit sebab dia perak kan. So lama sikit. Kita pusing. Okey dah. Manis lagi? Ada je himain manis tapi okey je. Dan Good. so now tinggal Kita punya sos dah siap guys. Kita tunggu ayam goreng dah siap. Lepas tu nanti kita tuang kat dalam. Lepas tu kita bagi Jaden dan kita bagi Jaden Red Okey. Kalau sedap Rani yang masak. Kalau tak sedap Kak Dan yang masak lah. Oh macam tu. Okey. Okay guys, jom. Ini tengok hasil dia guys. Dia sangat-sangat cantik. Tapi saya rasa ini agak lama sikit nak masak dia. Sebab ni masih belum masak. Jadi kita lepak dululah. Nanti baru kita ni lagi. Tengok. Apa dia Tak, ni? ini yang dah siap. Ini yang dah siap. Lepas tu nak tunggu lama. Jadi aku nonton movie. Tengok. Hitam pula. Tak apa ke yang makan hitam macam ni? Apa? Biar aku dah biasa yang hitam-hitam. Udah tunggu dia ni kejap lepas tu dah. Jangan Ni lah. apa namanya? Ayam goreng. Ya, tahulah yang goreng. Okey. Jadi kita tuang dulu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Seret. Ini makan ayam apa ya? Ini nama dia ayam percik. Ntar habis dong. Jaden. Sayang kan aku bilangnya banyak. Aku nggak bisa ngomong. Ya Allah. Video ni tak nak di-upload lah. Kenapa? Video ni huru-hara dari tadi yang dah dimulai yang. Sumpah. Betul tak dia? Betul juga macam tu. Asyik kan pun Huru-hara gila tu. Cerita ni. Sumpah. Terlalu banyak Sumpah dia. tengok ayam. Actually dia tak hangus. Ya, tapi dia tak nak makan kalau gosong. Tak, itu sebab rempah dia punya bawang. Aku okey ni. Dia bukan hangus. Dah siap guys. Ayam percik. Saya tak tahu kenapa rupa dia macam ni. Sepatutnya kena asingkan. Tapi sebab saya tadi dalam otak tak tahu nak fikir apa, jadi kacau saya. Jadi saya campur. Tapi tak apa, tetap sedap. Jadi kita ada 3. Satu yang ayam goreng hangit, ada yang ayam goreng campur ayam percik, kuah dia dengan yang ni ayam percik saja. So jom kita nak ambil nasi dan bagi je dia rasa. Jadi ini masakan yang Kak Daya selalu buat. Dia ajar aku. Jadi ini nama dia ayam percik. Tadi aku tanya Black tak tahu makan ayam percik. Berarti kau tak tahu juga mungkin. Tak tahu, baru dengar nih. Iya. Ini kan udah ada langsung. Iya, oke ambil. Kita try nih. Pakai iya, oke. Ini pedas rasanya. Tak. Terus ciri khasnya apa? Nah itulah rasa dia. Sebab ayam percik tu kalau setiap orang masak dia lain-lain. Jadi ada yang masak pedas, ada yang masak manis. Try Makanlah dengan kuah dia. Kayak pernah rasa. Di mana? Nggak tahu. Kak Daya. Juri tengah ni nih. Kayaknya Kak Daya pernah buat deh. Enak dia rempahnya. Apa rasa dia? Rempahnya kuat. Ada rasa jahenya. Jahe apa ya? Halia. Oh ya. Enak. Enak nih. Ini masakannya simpel nggak? Masakannya simple. Ini doang yang lama. Goreng ayam. Defrostnya ya? Defrost dan juga waktu goreng pun lama.
Dia ada rempah, jahe, pedes. Sini pakai gula juga pasti. Iya. Rasa dia manis ya? Ada yang ajar. Hei, Orang tengah buat video, boleh diam tak? Lah, muka kek kat jadi. Muka kek. Okey, pas ni. ini. Dia hanya boleh masak selalulah sebab resepi dia mudah. Tapi ambil masa 2 jam. Dia kiranya sebelum nak start buat kuah tu dah goreng ayam siap-siap. Betul. Berapa rate? Apa yang kurang, apa yang harus ditambah? Coba. Kurang pedes. Ya, betul. Dia kena pedas sekejap. Kurang pedes. So tadi manis, jadi aku risau. Kau kan tak suka sangat makanan manis. Tapi ini enak. Coba. Tak cipu. Kalau enak berarti aku yang masak. Kadang ajar je. Resepi kat Daya lah dia masak. Ha. Yang letak sukatan semua tu sebenarnya. Thank you Kak Daya. Betul. Kau tak percaya ke? Percaya? Percayalah. Yang ini aku minta maaf dulu, agak rentung sedikit. Tapi yang risau tu dia bukan hangit. Dia apa? Dia sebab dia punya perapan tu. Tapi dia okey. Dia hitam sikit lah. Ya, sebab bawang-bawang tu tumisan tu. Okay. Okay guys, makanan ni approve. Nanti mungkin kita akan minta Risma ataupun Kak Putri untuk ajar saya makanan signature yang diorang selalu masak. Untuk saya belajar dan masak untuk Jaren. Boleh tak? Ini juga ada enak. Ini signature Kak Daya. Dia sering masak untuk Nidal. Nanti aku minta Risma yang selalu masak untuk Putra dengan Kak Putri yang selalu masak untuk Mamat. Ajar aku nanti. Okay. Terima kasih sayang. Ya. Okay guys, tu sahaja. Alhamdulillah masih lagi Jaren suka. Tak ada lagi yang... Kau jujur kan? Jujur. Tipu, betul kan? Tak tipu. Ya. Jadi tak ada lagi yang dikritik melainkan warna ayam. So tu sahaja. Kita nak end dulu. Jangan lupa like, comment and share and subscribe. See you on the next video. Yang lain kan coba? Iya, unyil tak rasa lagi unyil. Coba unyil. Jelasin, belajar dari food blogger. Manis. Manis, oke. Thank you guys. Thank you. Okay guys, bye. See you.